daging korban ini diberi kepada non-Muslim. Kan? Kebetulan dia datang pula jiran kita kan. Jangan jiran Puan Haji Kartika kan. Ada seorang tu non-Muslim yang belah kanan, belah kiri. Lalu dia kata saya tinggi sangat nak makan daging. Baik. Saya bagi dah jawapan detail dalam grup tanyalah Ustaz Wan tu. Kalau rajin baca, jawapannya ulama-ulama membenarkannya. Awal dulu tak benar kerana ibadah ni orang Islam. Tapi dalam fatwa-fatwa semasa, termasuk Dr. Yusuf Qardawi, termasuk Imam Nawawi, bukan kemudian, Imam Nawawi dah ratus-ratus tahun, dia juga membenarkan memberi kepada kafir zimmi. Kafir zimmi ni bukan kafir yang menentang Islam, yang menghalau orang Islam, yang membunuh orang Islam. Maka jiran-jiran kita dia nak daging, boleh dibagi. Walaupun kena utamakan orang Islam. Tapi kalau dia nak juga, nak minta juga, harus bagi. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu'. Dan dalilnya diguna pakai, kalaulah jiran sebelah rumah kita miskin, tak ada duit, kita bagi duit kat dia untuk beli beras, beli makanan, dapat pahala ke tidak? Dapat pahala. Jadi, sama dengan daging korban, 1/3 wajib untuk fakir miskin. 1/3 untuk kita ambil dengan makan ahli keluarga. 1/3 boleh sedekah walaupun pada Puan Hajah Kartika dan Dr. Said. Orang kaya-kaya Bukit Jelutong pun boleh dapat daging korban dalam bahagian 1/3. Paling afdal seluruh bagi pada fakir miskin. Kita ambil segenggam macam Nabi. Nabi daripada seekor unta, Nabi kaut macam ni dalam besin, segenggam macam ni yang telah Nabi makan. Lebih kurang 1-2 kilo je yang Nabi makan dengan ahli keluarga, yang lain sedekah. Cuma korban ini ingat, yang mengagihkan korban jangan sampai dalam lembu itu tidak ada bahagian fakir miskin. Tidak sah korban. Contoh, kita mungkin buat makan. Dia tidak afdal. Daging korban ni afdal sedekah mentah. Banding dengan akikah, sedekah dalam bentuk makanan. Ada orang buat, boleh buat. Dia seekor lembu tu semua. Dia buat kenduri. Dia panggil tu bukan orang miskin. Semua orang Bukit Jelutong. Ingat nama Bukit Jelutong. Maka orang Bukit Jelutong ni semua kaya-kaya kan. Kaya-kaya. Maka tidak sah korban. Kerana tak ada bahagian fakir. Sebab tu pengagihan korban yang menerima wakil tadi kena pastikan perkara itu. Macam salah satu yang SKB punya ni, kita serah pada satu surau, semua 100% kat situ, mereka itu adalah miskin. Kan? Sampai dia kata lama dah surau ni tak buat korban rasa 10-12 tahun. Jadi gembiranya mereka yang tu dipanggil barulah korban tu sah. Jadi boleh bagi, tapi keutamaan bagi dulu pada Muslim. Ada baki, baru bagi fakir pada bukan Islam.